Tak payahlah, tak payah jumpa doktor, tak payah, dah banyak lah doktor dah, tak mau, nak balik. Saya ada satu patient, seorang wanita umur 65 tahun, datang berjumpa dengan saya pada satu petang bersama dengan suami dengan anaknya. Tak nak jumpa doktor, nak balik, nak lari, tak mau, menggigil-gigil, menggelupur, tak tentu arah, gelisah, perutnya pedih, minum air setiap 2 minit minus minit sebab mulut dia kering, dia kata. Tapi mari sini nak buat apa? Nak ubat lah. Nak buat macam mana? Kalau dah semua sakit. Kita lagi badan semua sakit. Nak buat macam mana? Dah rawat dengan doktor banyak, dah jumpa ustaz dengan bomoh dah banyak kali. Anak dia kata jomlah jumpa doktor Man tengok okey ke tak okey. Dia pun datang, tak nak jumpa saya, tak nak masuk klinik, ajak balik, keluar masuk tandas, lepas tu tak puas hati nak balik. Suami dengan anak kata jomlah jumpa doktor Man dulu sekejap supaya kita balik. Dia pun naik, tak nak duduk kat kursi, nak duduk dekat sofa, nak baring, gelisah, tak tentu arah, tak mau, jom balik. Duduk kat situ tak tentu arah, kejap-kejap minum air. Saya tengok tu, saya kata ini anxiety teruk ni. Lepas tu saya kata puan sekejap, puan nak balik kejap je, kejap puan boleh balik ya. Saya bagi ubat tak payah, ubat dah banyak dah, tak mau. Saya kata sat dah, try ubat saya satu, kalau tak baik tak apa, puan boleh balik percuma. Saya akan kata puan boleh balik kejap, bagi saya setengah jam saja. Saya ambil ubat anxiety, wadah bagi kat dia wadah, dia pun makan ubat. Tak nak doktor, tak nak ubat, tak nak. Dia tak nak, pujuk dalam seminit 2 dia makan. Alhamdulillah dia boleh makan. Dia mengidap penyakit ni dah banyak tahun. Anginnya, kembungnya, perut pedih, sendawa, lepas tu mulut dia kering, tercekik, kepala melayang, lepas tu badannya panas, makin hari makin panas dada, panas perut, panas dia punya ulu hati. Bukan tu saja, sejak 2-3 minggu ni dengan muka, dengan kepala, dengan badan semua panas semua. Makin hari makin teruk, badan dia makin kurus. Dia tak makan macam-macam sebab orang kata tak boleh makan itu, tak boleh makan ini, tak boleh makan minum itu, tak boleh minum ni. Jadi dia cuma makan nasi pun bubuk saja sebab mulut dia kering, dia kata. Tak telan, tercekik kat sini, benda tercekik kat sini. Lepas tu dia cuma makan bubuk dengan ayam rebus dengan sayur sawi saja. Sampai kurus, kesian. Suami dia tunjuk, ya Allah, dia kata suami isteri saya ni elok, dia kata berat badan dia kurus kering dah, kesian. Saya pun kata tak apa, insya-Allah kita tengok. Lepas 10 minit, lepas 15 minit dia duduk elok. Mula-mula dia menggelupuk, baring tak kena, tidur tak kena, duduk tak kena, nak balik, nak bangkit, nak lari dah tak apa. Saya kata duduk sat. Lepas 15 minit duduk tegak. Apa doktor? Doktor nak tanya apa? Suruh tanya lah. Elok. Duduk elok. Lepas setengah jam hilang semua, pedih hilang, panas hilang, sesak nafas hilang, kepala, mulut kering. Hak tadi nak minum tu kan, dia dah berhenti terus, tak minum air terus, elok. Lepas 45 minit 1 jam, saya bawa kat dia mi goreng dengan teh air. Tak nak doktor, saya tak nak minum, tak minum. Tak boleh doktor, angin tak boleh. Mi mana boleh doktor, tak boleh. Mi pedas tak boleh doktor, nanti sakit doktor. Saya kata puan, tadi puan datang tengok tak gelisah? Puan tak duduk, puan dah makan ubat macam-macam kan? Saya bagi ubat tadi dah baru 45 minit, puan dah okey. Tengok tak tadi? Tadi semua panas kan, tak panas kan? Percaya dengan saya. Dia pun tengok kiri kanan. Ya ke? Iyalah, bukan saya tipu. Saya kata dah tadi kalau dalam tempoh setengah jam tu pun, 1 jam tu puan tak baik, puan boleh balik. Saya tak akan marah, tapi bagi peluang kepada saya. Betul, lepas 40 minit dia duduk. Okeylah. Bawa teh air dia minum habis, mi goreng pedas habis, tinggal sikit. Laki dia kata, doktor pedas ni doktor, saya tak boleh makan. Dia boleh makan, tak panas, mulut tak kering, tak ada tercekik, tak ada kembung, tak ada memulas, tak ada menggigil, tak ada menggelupung, habis semua tak ada, semua bercakap elok. Doktor, saya dah lama tak makan doktor, saya nak boleh makan, saya nak boleh makan macam dulu. Lepas ni nak bantang lagi, tak nak lah, saya nak dengar cakap Dr. Man. Saya kata anxiety puan, itu bukan gastrik, itu bukan GERD. Sebab tu lah puan jumpa dengan doktor makan ubat gastrik. GERD tak berkesan. Kalau GERD yang sebenar, dalam sebulan dah baik. Kalau gastrik 2 minggu dah baik, insyaAllah. Orang ada gastrik, makan ubat gastrik, makan ubat angin, jaga makan betul-betul dan pantang macam doktor pesan, 2 minggu elok lah, kepala orang elok lah. Kalau GERD, makan ubat gastrik, makan ubat GERD, jaga pantang macam doktor pesan, 1 bulan elok lah. Tapi kalau hampa dah makan ubat gastrik, dah makan ubat GERD, dah pantang sampai kurus kering, dah tak jaga macam-macam, dah jaga macam-macam dah doktor pesan, suplemen dah macam farmasi dah hampa beli simpan kat rumah, tapi tak baik-baik juga. Ustaz dengan bomoh pun penat tengok hampa dah kan, macam-macam usaha. Itu maksudnya penyakit itu penyakit anxiety ataupun psychosomatic disorder, iaitu daripada minda, daripada minda turun kepada soma iaitu badan. Sebab otak kita yang kawal badan kita, bukan perut kawal otak.
Otak yang kawal semua badan kita. Jadi kalau otak kita overthinking, risau banyak, fikir banyak, stres banyak, lepas tu duk risau macam-macam, baca macam-macam, takut macam-macam, Google macam-macam, cek nadi, cek itu, cek ini, tanya itu, tanya ini, risau itu, risau ni, masalah tu, masalah yang tak habis-habis. Jadi dia trigger lah overthinking tu yang menyebabkan simptom tu mengganggu badan kita. Sebab itulah kenapa makcik tu makan ubat dia tak berkesan, dia makan ubat anxiety berkesan. Bukan gila nak, anxiety bukan gila nak, bukan mental nak, dia cuma masalah overthinking saja. Mesti ada benda trigger. Anxiety ataupun psychosomatic disorder tidak akan datang kalau tidak ada trauma dan tidak ada trigger. So hampa semua, kalau hampa boleh handle trigger-trigger tu, insya-Allah kita boleh handle anxiety tu tanpa ubat. InsyaAllah. Ubat yang doktor bagi tu, hampa makanlah dulu. Hampa makan ubat yang doktor pakai bagi tu, dan pada masa sama ikut live aku dan juga follow step-step yang aku ajak macam mana nak tutup dan nak kenal trigger-trigger dia, dan kita tutup lubang-lubang trigger tu, insyaAllah dia tak main dah. Okey, teknik untuk kontrol lah hampa dah tahu. Okey, ubat hampa dah ada. Teknik untuk nak kenal pasti trigger dia. Trigger dia dua, trigger daripada luar dan trigger dari dalam. Kita kenal trigger luar dan trigger dalam, dan kita boleh tutup lubang-lubang trigger tu, insya-Allah dia punya kekerapan serangan anxiety kita akan menjadi kurang. Itulah teknik dia. Faham? Boleh? Apa follow dulu, insya-Allah aku akan ajak. Nak tengok rakaman ada dekat Rumah Biru Dr. Man TDDI Live. Okey, tengok, follow sana. Okey. Tu macam tu